Kita tunggu Diana 3 dan minit lagi. Kita tengok setakat ni berapa. Dah boleh. 29 tu. 29 tu kena kali 2 ke kali berapa tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Kat Yang Malaysia grup pun join juga. KT042. Betul Prof. Ada yang di Malaysia pun join juga. Dari Pasir Putih Zubaidah, Pasir Putih Kelantan hadir. Wan Ibra, Bangi hadir. Oh ni yang KT101 ni. Dah hadir dah tu. Betul. Okey dah tu. Di Malaysia. Ha. Yang Kuartal kota tambahan pun tambahan pun hadir. masuk dah. Alhamdulillah. Bagus. Kat Malaysia ni jam berapa ni? Pukul 1. Sekejap lagi Oh, Zuhur. pukul 1. Dia nak solat Zuhur ni. Solat Zuhur. Tak apa-apa. Kita kira kuliah Zuhur lah ni. Kuliah Zuhur. Kat Malaysia tu kita kira kuliah Zuhur. Ya, kuliah Zuhur. Boleh start mula kan? Boleh silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tama sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini selepas daripada kita sarapan pagi, kita nak sarapan. Tadi sarapan untuk jasmani, sekarang ni sarapan untuk rohani kita. Jadi alhamdulillah pagi ni dalam satu tajuk iaitu tentang maqasidul hajj. Matlamat ataupun tujuan ibadah haji. Yang kita buat ibadah haji ni kita nak tahu apa dia matlamat dan tujuan. Jadi bila mana kita dapat tahu tentang matlamat dan tujuan kita melakukan ibadah haji, insya-Allah tuan-tuan akan rasa feeling. Kita nak rasa feeling ibadah haji kita ni. Kan? Kita ada penghayatan tentang ibadah haji yang kita buat. Kerana apa? Kerana kita tahu ada matlamat, ada tujuan yang kita melakukan ibadah haji. Dalam satu kitab yang ditulis oleh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Dia tulis tentang maqasidul hajj. Jadi Ustaz baca terjemahan dia. Dia kitab ni dalam bahasa Arab. Cumanya Ustaz ambil petikan-petikan dia ni untuk kebaikan kita lah. Kita dapat ilmu daripada ini tentang maqasidul hajj. Profesor Abdul Razak ini dia menyatakan bahawa ada 15 tujuan dan matlamat ibadah haji yang kita lakukan ini. Kita tengok hari ni kita boleh beberapa kerana kita akan sambung lagi sehingga kita selesai untuk 15 perbincangan tentang matlamat dan tujuan ibadah haji yang kita lakukan. Baik, al-maqsadul awal tahqiqut tauhid. Matlamat yang pertama dalam pelaksanaan dalam mengerjakan ibadah haji ini adalah untuk apa? Untuk kita menyatakan tauhid. Untuk kita mencapai tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bila mana kita sebut tauhid, kita tidak mahu ada sebarang unsur syirik dalam kita melakukan ibadah haji. Tauhid maknanya keikhlasan, ketulusan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dalam ibadah haji kita yang kita lakukan ini, kita menyatakan, kita menzahirkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa? Pertama sekali ialah melalui dengan talbiyah. Ucapan talbiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Inilah kalimah yang agung yang kita ucapkan kalimah tauhid. Kita ucapkan kalimah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bebaskan diri kita daripada unsur-unsur syirik, daripada perkara-perkara syirik. Maka kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku menyahut panggilan kamu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku sambut panggilan kamu ya Allah yang tidak ada syirik padamu ya Allah. Yang tidak ada syirik padamu. La syarika lak. Yang tidak ada perkara unsur-unsur syirik kepadamu. Labbaika ya Allah, aku menyahut seruanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji-pujian, wan ni'mata, dan segala nikmat, laka, bagi kamu, wal mulk, dan kerajaan bagi kamu, la syarika lak, yang tidak ada syirik padamu. Dua kali kita mengucapkan bahawa ya Allah, aku datang padamu dengan keikhlasan, aku datang kepada kamu dengan tidak ada sebarang unsur-unsur syirik. Sebab apa? Bila mana seseorang itu syirik kepada Allah Ta'ala, tak ada faedah lah haji dia, tak ada faedah lah solat dia, semua dah tak ada. Kan? Inilah ucapan yang kita ucapkan bahawa kita menyatakan kepada Allah Ta'ala bahawa labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bila mana kita beritahu tujuan dan matlamat dengan kita memperakui bahawa segala puji adalah keseluruhannya milik Allah, nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, nikmat sihat, nikmat harta yang Allah Ta'ala bagi pada kita, nikmat apa? Macam-macam nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita ni, semuanya daripada Allah. Dan itulah ucapan kita bangun daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ucapan kita bangun pagi-pagi, kita sudah bersyukur pada nikmat Allah yang Allah Ta'ala bangunkan kita daripada tidur. Kalau tak bangun, matilah kita aja. Kan? Alhamdulillah. Jadi, kita bangun daripada tidur, bangkit daripada, kita ucap apa? Alhamdulillah. Nikmat sihat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nikmat kita boleh bernafas. Nikmat boleh makan, minum. Nikmat boleh macam-macam nikmat yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Maka kita mengucapkan bahawa semua wal mulk, dan kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ucapan inilah, ucapan talbiyah inilah menandakan bahawa kita apa ni? Kita patuh, kita taat, kita khuduk, rasa rendah diri, rasa hina diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita nak melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita ikut suruhan Allah, kita ikut larangan Allah. Inilah kita nak supaya apa ni? Supaya kita melakukan semua ini dalam kita nak mencapai apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duyufur rahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Nabi kata apa? Ana aghna syurakai anisyirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Ta'ala kata apa? Aku aghna syuraka. Aku ni orang yang paling, yang tidak berhajat. Aku kaya dan aku tidak berhajat daripada segala perkara-perkara syirik. Dan sesiapa melakukan amalan yang syirik kepada aku, kan, maka aku akan tinggalkannya, taraktuhu wa syirkahu, dan aku akan membiarkannya. Orang ni orang yang syirik padaku. Oleh kerana itulah kita kena menyatakan kepada Allah Ta'ala dalam apa saja ibadat yang kita lakukan, kita menyatakan bahawa apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Kita menyatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya solat aku wa nusuki. Nusuk tu maknanya ibadat haji. Kan? Sesungguhnya solat aku, ibadat haji aku, hidup aku, mati aku ni semuanya kerana-Mu ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Inilah yang kita duk baca takbiratul ihram. Inilah doa yang kita baca kepada Allah Ta'ala. Kita memberi pengakuan bahawa apa yang kita lakukan itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak sempurnakan ibadah haji kita ni. Inilah matlamat, tujuan utama kita adalah tauhid kepada Allah SWT. Oleh kerana itu, jauhilah daripada perkara-perkara syirik. Yang kedua, apa matlamat kita melakukan ibadah haji? Al-fawzu biridhallahi subhanahu wa ta'ala wan najatu min narihi. Iaitu kita nak mencapai, kita nak mendapat keredaan Allah. Kita nak selamat daripada api neraka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, susah tuan-tuan. Kita nak mencari redha Allah suatu perkara yang susah. Kita nak bebaskan diri kita daripada api neraka. Ini suatu perkara yang susah. Tetapi yakinlah, dengan ibadah haji yang kita buat ini, kita kena tanam dalam diri kita azam supaya apa? Apa segala apa ibadah yang kita lakukan kepada Allah adalah mencari keredaan Allah. Kita nak dapat apa? Kita nak cari keredaan Allah dan kita nak mendapatkan kejayaan kita, iaitu bebas daripada azab neraka Allah. Kita nak kita semua ini menjadi penghuni syurga, bukannya penghuni neraka. Maka inilah matlamat dan tujuan ibadah yang kita lakukan dalam ibadah haji ini, untuk mencari keredaan Allah dan untuk kita membebaskan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Apa yang Nabi sabda? Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummuh. Sesiapa yang mengerjakan haji kerana Allah. Man hajja lillah. Siapa yang mengerja haji kerana Allah dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkan ibadat haji. Terutama ketika mana dalam ihram haji. Falam yarfus, dia tidak bersama suami isteri. Dia tidak bercakap lucah. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merosakkan ibadat haji dia. Walam yafsuk, dan dia tidak melakukan perkara fasik. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dia tinggal dah, habis dah, taubat pada Allah. Maka dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh mak dia. Tuan-tuan, kita keluar daripada perut ibu kita dulu, kita tidak ada dosa. Maka itulah gambaran Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada jemaah haji kita ni. Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, bila mana kita mengerjakan ibadat haji, bersih sebersih-bersihnya. Gugur dosa-dosa kita. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Inilah kita nak capai ni. Dalam hati kita, dalam jiwa kita, kita nak mencari keredaan Allah. Kita nak supaya diri kita ni dibebaskan daripada api neraka Allah. Itu yang kita nak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu kepada Amr bin As. Nabi kata apa? Ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdimu ma kana qabliha wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Ketahuilah bahawa kedatangan Islam ini dia meruntuhkan
dia menggugurkan, dia membinasakan apa sahaja yang kamu lakukan sebelum daripada kedatangan Islam. Masa-masa kamu jahiliah itu, bila mana kamu terima Islam, Islam dah menghancurkan, dah membinasakan amalan-amalan kamu yang terdahulu. Dan sesungguhnya hijrah, bila mana seseorang itu berhijrah, dia telah menghancurkan, dia telah meruntuhkan apa yang dilakukan sebelumnya. Dan sesungguhnya seseorang yang melakukan haji, wa annal hajj, bahawa ibadat haji ini dia akan meruntuhkan apa saja amalan-amalan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, inilah kehebatan ibadah haji yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunuba kama yanfil kirul khabasal hadidi waz zahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurah sawabun illal jannah. Tabi'u, hendaklah kamu mengiringi, kamu follow up, kamu mengiringi ibadat haji kamu dengan umrah. Kerana apa? Kerana ibadat haji dan umrah kamu akan menghapuskan, akan membebaskan kamu daripada kefakiran dan dosa. Bila mana seseorang yang melakukan ibadah haji, dia akan menafikan daripada kefakiran. Tuan-tuan jangan bimbang, jangan pusing. Saya pergi haji habis berapa puluh ribu, ratus ribu. Jangan bimbang. Jaminan Allah, jaminan Rasulullah SAW bahawa orang yang mengerjakan ibadat haji dan umrah, Allah Ta'ala menafikan dia daripada kefakiran. Allah menafikan dia daripada dosa. Maknanya Allah Ta'ala akan tambah kekayaan. Allah Ta'ala akan tambah rezeki. Dan Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana Allah Ta'ala menghapuskan karat-karat besi, daripada besi, daripada emas, perak. Itu Allah Ta'ala buat saringan. Kan dia nak suruh bersih, maka tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, pahalanya adalah syurga. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kepada kami ya Allah syurga-Mu ya Allah. Inilah yang kami harapkan. Inilah yang kami impikan, bahawa kami nak supaya apa? Kami nak syurga-Mu ya Allah. Kita nak syurga Allah Ta'ala. Muslimin, muslimat, duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benarlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita. Allah Ta'ala beritahu apa? Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Dan Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada orang mukmin lelaki, mukminat perempuan, syurga yang mengalir di bawahnya sungai, dan mereka ini berada dalam syurga kekal selama-lamanya. Dan tempat tinggalnya yang terbaik dalam syurga adl dan keredaan daripada Allah Ta'ala. Dan inilah janji Allah yang maha agung. Maka inilah wazalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang besar. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin, muslimat, duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita ni, kita kena berusaha sedaya upaya kita
adalah untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk kita menunaikan kewajipan Islam, kewajipan agama kita, dan kita hendaklah senantiasa beramal dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Terutamanya dalam keluarga kita. Kita tengok anak kita tak tutup aurat, kita suruh dia tutup aurat. Kita tengok anak kita tak solat, kita suruh dia solat. Kita tengok anak kita dalam keadaan yang lalai, supaya dia sentiasa melakukan kebaikan. Tengok anak buat maksiat, kena tegur. Kena tegur. Inilah tugasan kita ni, tuan-tuan. Dan kita nak, kenapa? Kerana kita nak masuk syurga bersama dengan ahli keluarga kita semua. Kita bukan nak masuk syurga suami isteri saja, tak. Kita nak masuk syurga semuanya. Ahli keluarga kita, zuriat kita, tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, Nabi kata apa? Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah. Ya ahlal jannah fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daika. Fayaqul hal raditum yaqulun wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Fayaqul ana u'tikum afdala min zalika. Qalu ya Rabb wa ayyu syai'in afdalu min zalika. Fayaqul uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu sesungguhnya Allah tabaraka taala dia berfirman kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, labbaika rabbuna, Tuhan kamu telah menyahut kamu, welcome, welcome, ahlan wa sahlan wa marhaban, labbaika rabbuna, dan berbahagialah kamu. Maka Tuhan tanya, hal raditum, adakah kamu reda dengan kamu dapat masuk syurga ni? Adakah kamu reda? Maka penghuni syurga kata, wa ma lana la narda. Apa lagi kami tak reda? Kami dah happy dah, dah suka dah. Allahu Akbar, Masya Allah, suka sangat dah. Kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku nak bagi yang lebih baik daripada ini lagi. Dah masuk syurga dah. Allah Taala kata, aku nak bagi yang lebih baik lagi ni. Maka penghuni syurga kata, ya Rabb wa ayyyin afdal. Ada lagi ke yang lebih berharga, yang lebih istimewa daripada perkara ini? Maka Allah Ta'ala kata, uhillu alaikum ridwani. Aku telah memberi keredaan aku, maka selepas ini fala asqutu alaikum ba'du abada. Selepas ini aku tidak ada kemurkaan kepadamu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kata, aku telah menghalalkan kepada kamu, aku dah bagi aku dah bagi kepada kamu keredaan aku, dan selepas ini aku tidak murka pada kamu. Allahu Akbar. Inilah yang kita nak keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Semuanya kita nak keredaan Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Idza dakhala ahlul jannati jannata yaqulullahu azza wa jalla hal tashtahuna syai'an fa azidukum fayaqulun rabbana wa ma fawqa ma a'taitana qal yaqul ridwani akbar ay akbaru minal jannati wa ma fiha. Nabi SAW bersabda, apabila ahli syurga masuk syurga, apabila penghuni syurga masuk syurga, maka Allah Ta'ala berkata kepada penghuni syurga, hal tashtahuna syai'a, kamu nak apa lagi? Hal tashtahuna syai'a, aku dah bagi dia semua, kamu nak lagi? Aku nak tambah lagi. Allah, nikmat syurga ni dah macam-macam ni. Nak lagi ke? Aku boleh tambah lagi. Maka penghuni syurga jawab, Rabbana wa ma fawqa ma a'taitana. Wahai Tuhan kami, ada lebih lagi ke?
Dah kami dah masuk syurga ni. Istimewanya. Alhamdulillah, syukur. Dah dapat syurga. Ada hal lebih lagi ke? Allah. Fa'azidukum. Kamu nak tambah lagi? Kamu nak tambah lagi? Dah yang kamu bagi ni dah Allah. Allah istimewa dah ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Ridwani. Keredaan aku yang lebih besar daripada yang kamu dapat masuk syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Duyufur Rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya, hebatnya, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah tuan-tuan, bagi kita sebagai Duyufur Rahman, kita kena ambil perhatian. Kita kena ambil berat, supaya perkara ini tersemak dalam jiwa kita, terpahat dalam hati kita, untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita membebaskan diri kita, ahli keluarga kita, zuriat kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga. Allahu Akbar. Tujuan dan matlamat ibadat haji kita yang ketiga apa? Tahqiqun taqwallahi azza wa jalla. Adalah kita nak mencapai tahap takwa. Kita nak mencapai tahap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Quran, banyak ayat-ayat haji di dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat haji dalam Al-Quran memberitahu kepada kita untuk kita mencapai kejayaan kepada kita melalui dalam ibadah haji, iaitu melalui asbab taqwa, sebab-sebab ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mencari ketakwaan kita. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala beritahu kepada kita, dalam surah Baqarah contohnya, Allah Ta'ala beritahu, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala sangat berat azabnya. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Dan bertakwalah wahai orang yang mempunyai akal. Allah Ta'ala mengajak kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Dalam ibadat haji, bekalan yang kita nak bawa apa? Bekalannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena berusaha bersungguh-sungguh supaya kita ni termasuk daripada golongan muttaqin, golongan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kan? Begitu juga Allah Ta'ala kata apa? Wattaqullaha wa'lamu. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah kamu bahawa kamu semua akan dikumpul di hari akhirat. Mengajak kepada kita takwa. Dalam suratul Hajj Allah Ta'ala kata apa? Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu, sesiapa yang mengagungkan syiar Allah. Dalam kita melaksanakan ibadat haji banyak syiar Allah. Sesiapa yang mengagungkan syiar Allah, itulah tanda hatinya takwa. Kita pakai pakaian ihram, itu syiar Allah. Kita berada dalam larangan ihram, syiar Allah. Ini tanda hati kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ni Allah Ta'ala nak beritahu takwa. Dalam ibadah korban, Allah Ta'ala beritahu, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala tidak terima daging, tidak terima darah binatang. Tetapi yang Allah Ta'ala terima adalah takwa. Dalam kita melakukan ibadah
Korban, Allah Ta'ala beritahu takwa. Kita melakukan dalam ibadah haji, Allah Ta'ala beritahu kepada kita, takwa. Semuanya mengajak kepada kita, ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itu, faya hujjaj, wahai jemaah haji, maka hendaklah kita kembali dalam mengerjakan ibadah haji kita. Kita ni balik selesai ibadah haji, kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah. Semasa kita, sebelum kita mengerjakan haji, kita menjadi orang yang bertakwa. Semasa kita mengerjakan haji, kita jadi orang yang bertakwa. Balik daripada ibadah haji juga, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah matlamat dan tujuan utama kita, kita mana? Kita menunaikan ibadah haji. Sebab itulah tuan-tuan, ada orang kata, ingat ni, bukan ustaz kata ni, ada orang kata. Ambil peringatan. Ada orang kata, dia kata tu, khususnya kita lah, orang-orang, orang mengerjakan haji ni. Dia kata apa? Dia kata, saya tengok pelik sungguhlah orang pergi haji, orang pergi umrah ni. Dia kata, sebab apa? Dia kata, duduk di Mekah, dia kata tiap-tiap hari ke Masjidil Haram. Malangnya dia kata balik kat Malaysia haram ke masjid. Masa di Mekah tiap-tiap hari ke Masjid Haram. Balik Malaysia haram ke masjid. Allahu Akbar. Terkejut ustaz dengar tu. Ini tanda apa? Tak berhasil takwa kita. Kita nak kita kat Mekah ni tiap-tiap hari ke Masjid Haram, balik kita Malaysia ni insya-Allah tiap-tiap hari ke masjid, tiap-tiap hari ke surau untuk solat berjemaah. Kekalkan istiqamah kita dalam takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat, dhuyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dapat bersama dengan ustaz lagi ke? Nak berhenti dulu. Ada 15 perkara ni. Kita kalau kita hari ni ustaz habis 5 aja. Nanti kita sambung pula esok lusa pula. Boleh kita bagi sikit-sikit 15 perkara ni. Matlamat haji kita. Okey, yang tadi yang ketiga, yang keempat. Ustaz habis 5 poin. Kita rehat, kita berhenti ya. Okey, boleh? Ambil dulu catat elok-elok. Allahu Akbar. Kita nak jadi apa? Kita nak jadi orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Baik, matlamat dan tujuan ibadat haji yang keempat. Yang keempat, iqamatu zikrillahi subhanahu wa ta'ala. Untuk kita iqamah. Maksud apa iqamah? Macam kita solat lah. Aqamah salah, iqamati zikrillah. Untuk kita senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan ibadah haji kita adalah untuk kita senantiasa mengingati Allah. Berzikir, ingat pada Allah Ta'ala. Sesungguhnya amal soleh itu semuanya Allah Ta'ala syariatkan kerana Allah. Dan tidak ada seseorang yang melakukan ibadah yang menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya ibadah yang Allah Taala lakukan, yang Allah Taala syariatkan kepada kita, semuanya bertujuan untuk mengingati Allah. Contohnya, Allah Taala mengatakan wa aqimis salata li zikri, dan hendaklah kamu mendirikan solat kerana untuk mengingati aku. Kita solat, kita ingat pada Allah. Kita melakukan ibadat haji ni, fa idza afattum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram. Apabila kamu selesai berwukuf di Arafah, maka ingatilah Allah ketika mana kamu berada di Masy'aril Haram, ketika mana kamu berada di Muzdalifah, di Mina. Tengok, sentiasa mengingat Allah. Masa kita wukuf kita ingat Allah, masa kita di Muzdalifah ingat Allah, masa kita di Mina ingat Allah, masa kita melontar ingat Allah. Kan? Jadi semuanya Allah Ta'ala beritahu supaya kita mengingati Allah. Kan?
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, pasti mereka akan datang dalam berjalan kaki ataupun menunggang unta yang kurus, dan mereka akan datang pada setiap pelosok negara. Liyashhadu manafi'a lahum ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام, supaya mereka datang untuk menyaksikan manfaat duniawi dan ukhrawi, dan supaya mereka mengingati Allah. Wa yazkuru ismallah, mengingati Allah pada hari-hari yang tertentu dan atas apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka rezeki daripada binatang ternakan. Subhanallah, Masya Allah. Kita nak apa tadi? Kita nak dalam keadaan kita iqamatu zikrillah. Kita senantiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mengingati Allah, zikrullah Azza wa Jalla, ini di antara maqasid haji. Maqasid haji. Maka inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Ummul Mukminin, daripada Ummul Mukminin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata apa? Innama ju'ila tawafu bil baiti was-safa wal marwata. Innama ju'ila tawafu bil baiti wa bis safa wal marwati wa ramyul jimar li iqamati zikrillah. Sesungguhnya kami menjadikan tawaf di Baitullah, Safa, sa'i di antara Safa dan Marwah, melontar, jamrah, semuanya kerana untuk mengingati Allah. Kita tawaf dalam keadaan zikrullah, kita sa'i dalam keadaan zikrullah, kita berada di Mina dalam keadaan zikrullah, kita melontar melontar batu jamrah pun li iqamati zikrah. Semuanya adalah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebatnya untuk kita ni, dalam kita mengerjakan ibadah haji ni, kita banyak apa? Kita banyak melakukan kebaikan, iaitu dengan berzikir pada Allah, zikrullah. Maka inilah amalan-amalan yang kita lakukan sebelum kita nak kita menunggu hari Arafah ni. Banyakkanlah beristighfar, bertasbih, bertakbir, bertahmid pada Allah Ta'ala. Dan Ustaz pun dah ajar dah pada tuan-tuan. Antara zikir harian. Kita tiap-tiap hari kena zikir ni. Tulis. Kalau yang belum terima ilmu daripada Ustaz ni tentang zikir ni. Ada 7 zikir yang kita kena zikir setiap hari. Setiap hari 7 zikir yang kita kena basahkan lidah kita dengan zikrullah. Ada 7. Pertamanya, astaghfirullah. Mulakan dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini zikir harian kita ni. Pertama, istighfar pada Allah Ta'ala. Yang paling pendek, astaghfirullah. Zikir panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu panjanglah. Apa pun minimal 100 kali. Yang kedua, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itu yang pendeklah. Kalau yang afdalnya, macam kita baca selawat dalam apa? Tahiyat akhir kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kan? Yang ketiga. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Selawat tadi pun 100 kali. Ya zal jalali wal ikram. Kita sebut nama Allah Ta'ala. Ya zal jalali wal ikram. 100 kali juga. Ya zal jalali wal ikram. Yang keempat. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 100 kali juga. Ni kalau kita stres, kita ada apa masalah, ni kita beritahu la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Yang kelima. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang keenam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Itu yang keenam. Yang ketujuh. Semua ni 100 kali. Setiap hari 100 kali. 100. Jadi 7 zikir 700 kali setiap hari. Untuk apa tadi? Untuk hati kita jadi lembut. Kita kerah sekarang ni hati kita kerana apa? Zikir kita belum capai lagi. Yang akhir sekali yang ketujuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Jadi ada 7 zikir yang tuan-tuan boleh beramal daripada sekarang. Now. Beramal sekarang. Jangan tunggu lagi. Ini semua ni untuk apa? Menandakan hati kita. Jadi Ustaz ijazahkan kepada tuan-tuan semua, zikir ini yang Ustaz terima daripada guru-guru Ustaz, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih untuk kita beramal. Ini amalan kita ni. Supaya hati kita sentiasa hidup. Hati kita sentiasa hidup. Beramal ni insya-Allah. Tuan-tuan. Jadi yang Ustaz bagi ni, ini Ustaz ijazahkan kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan beramal dengan insya-Allah. Kan? Insya-Allah kita akan jadi tenang. Walaupun apa saja yang Allah Taala bagi pada kita tenang insya-Allah. Allah, hari ni hari guru, Ustaz belum lupa dah. Ustaz dah jadi guru ni daripada tahun 1992 sampai sekarang. Alhamdulillah. Ada murid-murid secara langsung di UKM, ada murid-murid yang secara tak langsung di masjid, di surau jemaah haji setiap tahun. Ustaz mengajar kursus-kursus haji di masjid, di surau, mengajar umrah pun. Ini semua ni murid-murid Ustaz semua ni, alhamdulillah. Doakan untuk Ustaz dan anak-anak murid, doakan supaya Allah Ta'ala bagi kepada Ustaz rezeki. Keluasan rezeki, berikan pada Ustaz kesihatan. Bolehlah Ustaz setiap tahun menyatuni jemaah, membimbing jemaah, kan, bagi rezeki, keluasan rezeki kepada Ustaz, isteri Ustaz, anak-anak, keluarga Ustaz semua. Doakan. Doa murid-murid ni pun alhamdulillah terbaik untuk Ustaz. Okey. Alhamdulillah.
Dah 8.45 ni. Allah. Tuan-tuan masih bersama dengan Ustaz Masih bersama dengan Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Allahu Akbar. Baik. Jadi kita nak apa tadi? Kita nak sentiasa kita dalam keadaan kita kita apa tadi? Kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya Al-Allamah Ibn Al-Qayyim. Dia kata apa? Sesungguhnya inna afdala ahli kulli amalin. Sesungguhnya yang terbaik setiap seorang itu ialah mereka ni beramal dengan kebanyakan mereka ni memperbanyakkan mengingati Allah. Orang yang berpuasa yang afdal iaitu orang yang berpuasa dalam keadaan mengingati Allah. Orang yang bersedekah yang hebatnya mereka ni bersedekah dalam keadaan mengingati Allah. Orang yang melakukan ibadat haji wa afdalul hujjaj aksaruhum zikrallah. Jemaah haji yang terbaik ialah jemaah haji yang banyak mengingati Allah. Itulah kita nak sentiasa mengingati Allah. Maka mengingati Allah Ta'ala ni, pertamanya kita nak mengingati Allah Ta'ala dengan apa? Kita az-zikru bil qalbi wal lisan. Kita nak mengingati Allah Ta'ala dengan hati kita dan juga dengan lisan. Kan? Kita sebut subhanallah, dalam hati kita pun merasai kebesaran Allah. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, ataupun dengan hati saja, ataupun dengan lisan saja. Apapun kita nak yang terbaik, dua-dua, mulut dan hati kita senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima, hari ni takat 5 lah dulu. Takat yang 5 dulu, dan Ustaz nak buka Q&A lepas ni. Yang kelima, daripada 15 perkara ni, yang kelima, hari ni 5 dulu. Bagi ubat 5 ubat dah. Taqwiyatul iman. Matlamat dan tujuan haji adalah untuk memperkuatkan iman. Kita kena ingat, iman kita ni naik. Iman kita ni turun. Iman bertambah dan iman berkurang. Itulah iman kita. Musim puasa baru ni, iman hebat. Masuk bulan Syawal, kurang dah. Kurang dah iman bulan Syawal. Sebab apa? Orang jamu makan. Puasa 6 pun tak cukup. Tak cukup. Puasa Ramadan boleh 30 hari. Puasa 6 tak cukup. Allahu Akbar. Ya, ingat ke power lagi iman dah kurang dah. Kan? Bulan Ramadan tiap-tiap malam pergi ke surau. Pergi ke masjid solat berjamaah. Masuk bulan Syawal, malahnya nak ke masjid. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan. Ini kita duduk kita duduk di Mekah ni pun macam itulah. Masa haji, hebatnya iman kita. Balik haji hampir. Jangan. Jangan hampir. Kan, kekalkan iman kita ni. Kita nak iman kita ni senantiasa apa? Qawi. Kuat, bukannya dhaif, bukannya lemah. Oleh kerana itulah dalam kita melakukan ibadah haji ni tuan-tuan, kita sentiasa menguatkan iman kita, iaitu dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada perintah Allah. Sebab itu dalam ibadah haji ni Allah Taala beritahu kepada kita, orang yang buat haji ni, dia ada dalam larangan ihram. 13 larangan. Kena terima. 13 larangan tu kerana apa? Ini adalah ujian kekuatan iman kita. Nak tahu iman kita kuat pun ataupun iman kita lemah. Kalau iman lemah, dia buat ikut suka saja. Dia buat ikut saja. Maka kita nak dalam keadaan kita ni,
Kita nak iman kita ni kuat, kan? Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beritahu apa dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala beritahu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku bertanya di mana aku, maka aku ni dekat. Allah Ta'ala kata, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan terima. Aku akan menyahut doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi ini peluang pada kita. Peluang pada kita supaya kita ni memperbanyakkan doa. Falyastajibu li, maka aku akan terima. Aku akan menyahut seruannya. Wal yu'minu bi, dan mereka ni kena beriman dengan aku. Wala'allahum yarshudun, supaya mereka ni mendapat petunjuk hidayah daripada aku. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang yang mengerjakan haji dan orang yang mengerjakan umrah, jemaah haji, jemaah umrah, wafdullah, dia adalah tetamu Allah. Guest, kita ni wafdullah, guest, tetamu Allah. Da'ahum fa'ajabuhu, doa mereka, hajat mereka, aku akan terima. Wasa'aluhu fa'a'tahum, apa yang mereka minta, aku akan bagi. Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Kan? Tengok, Allah Ta'ala, dia sangat kasih sayang dia kepada kita. Kita sebagai jemaah haji, kita sebagai jemaah umrah, Allah Ta'ala terima segala hajat kita. Allah Ta'ala terima apa yang kita nak. Oleh kerana itulah sebagai kita orang yang Allah Ta'ala pilih kita menjadi duyufur rahman, maka hendaklah kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Orang yang sentiasa tunduk dan patuh pada hukum hakam Allah. Orang yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah dan keampunan Allah. Orang yang sentiasa takut pada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kemurkaan Allah. Orang yang sentiasa taubat kepada atas segala kesilapan, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Kita memohon kepada Allah Ta'ala keampunan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita nak menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Sekadar itulah perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita tersambung lagi. Tujuan yang ke-6 sampailah habis 15 matlamat dan tujuan ibadah haji. Jadi pagi ni baru 5 baru. Jadi tuan-tuan tulis nota bersama. Yang pentingnya zikrullah yang Ustaz bagi tadi, amalkan daripada hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ketenangan kepada kita dan kita menjadi apa? Hambanya yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan kita nak ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar itu dahulu, mudah-mudahan kebaikan itu daripada Allah dan kesediaan itu daripada diri Ustaz sendiri. Jadi Ustaz mohon maaf banyak-banyak daripada tuan-tuan dan puan-puan Duyufur Rahman sekalian. Baik, ada satu pengumuman. Satu lah dulu. Tadi Ustaz Hatta ada beritahu pada Ustaz, kerana kita ni sebelum kita nak ke Aziziyah, hari Isnin ni insya-Allah kita ke Aziziyah. Jadi sekiranya